tiba-tiba DAP ada 3 orang ahli parlimen wanita. Saya, YB Chong Eng dan YB Fong Po Kwan waktu tu. Fong Po Kwan adalah the youngest lah waktu itu. Kami dipuli kau-kau oleh ahli parlimen lelaki. Ya, kita kembali kepada Dialog NS. Sebenarnya Dialog NS ini adalah sebuah program yang baru kita mula pada bulan lepas, di mana tetamu yang pertama kita jemput Yang Berhormat dari Bentong, YB Rara, untuk mengetahui dia punya pengalaman dalam politik. Inilah tujuannya. Yang penting tujuan saya sebagai ahli politik dan juga jadi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, walaupun ini bukan di bawah kementerian, di bawah saya sendiri, sebab saya nak menampilkan lebih ramai pemimpin wanita, terutama sekali yang muda lah. Jadi pada kali ini kita membawa bersama kita YB yang begitu unik sekali, yang digemari ramai. Beliau adalah YB Teresa Kwok. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih atas pujian. Ya, terima kasih kerana datang bersama dengan kita. Jadi untuk ini saya telah beri pengenalan tadi, sekurang-kurang Yang Berhormat tahu apa yang kita nak lakukan. Kita tak mahu orang kata YB itu saja dah tua-tua dah kan. So not talking about you. Kita ni. I think it's time for us to bring in more young people. Jadi dengan cara kita satu daripada DAP, satu daripada PBB, GPS, yang mungkin orang tak pernah nak bayangkan kita dapat duduk bersama-sama kan. Tapi untuk maklumanlah penonton, saya nak cakap, saya walaupun YB Teresa ni dari dulu dia DAP garang-garang dalam parlimen, tapi saya dengan dia sentiasa bergurau kan. We have been in a very good kita ada good rapport. Jadi itulah mungkin membawa kita bersama pada hari ini, memberi keselesaan kepada kita bersama. So mungkin Yang Berhormat boleh nak share dengan kita especially your upbringing dulu, dan ceritakanlah mengenai apa yang menjadi bagaimana you jadi pemimpin ini. It might be because of your upbringing, the family upbringing, yang lain juga. Tak adalah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri jemput saya datang ke program ini. Sebenarnya ayah saya seorang businessman lah, tapi small business. Ibu adalah seorang guru. Dan keluarga saya bukan dari keluarga yang kaya raya. Dan saya masih ingat pada tahun 1990, tahun tu saya tamat pengajian saya di USM. Saya belajar khusus komunikasi di Pulau Pinang, USM. Dan waktu itu ada yang macam aliran kesedaran kebangsaan, satu NGO yang sangat kuat mempromosi kesedaran rakyat terhadap demokrasi dan juga hak asasi manusia. Saya agak terpengaruh oleh yang pergerakan movement mereka lah. Jadi tahun itu adalah tahun di mana ada pilihan raya umum, 1990. Jadi waktu itu ada 2 puak kan dalam UMNO. Satu ialah tim B diketuai oleh Tengku Razaleigh, satu ialah tim A daripada Tun Dr. Mahathir. So waktu itu dalam masyarakat Cina, di Semenanjung khususnya, mereka nak mempromosi satu idea ialah two coalition system, sistem 2 barisan macam di Amerika Syarikat dan banyak negara maju, supaya ada semak dan imbang dalam politik dan dasar kita. So waktu itu saya pulang dari Pulau Pinang balik ke Kuala Lumpur. Saya orang Kuala Lumpur. Saya pun pergi menyertai yang sayap muda, KL Selangor Chinese Assembly Hall. Dan waktu itu Dr. Kwok Kian Song dan juga Lee Ban Chen dan juga Dong Zhong, mantan Dong Zhong Presiden, mereka menyertai DAP. Yang tujuan mereka sebenarnya adalah mahu menguatkan lagi barisan pembangkang, supaya boleh ada satu persaingan yang sihat lah. You see, that is back to check and balance. 1990.
sekarang sudah berlaku lah. Ya. So sekarang cuma sorry to cut you off. Nak tahu bagaimana you boleh berkecimpung dalam politics. What made you interested in politics? actually tahun tu bila saya pergi membantu kempen Dr. Kwok Kiat Song, dia jadi calon DAP di Petaling Jaya. Saya memang tak ada niat tak mau masuk DAP lah. Saya rasa saya mau cari kerja dulu. Saya mau tetapkan pendapatan saya. Dan saya tak sangka selepas pilihan raya, waktu itu tak berjaya lah. Tak berjaya menggulingkan kerajaan. Saya lihat YB Lim Kee Siang waktu itu. Dia memang sangat kecewa. Semua pemimpin parti rasa sangat kecewa kerana Pulau Pinang short of 3 seats. Kalau ada 3 adun lompat ke sini, kami sudah jadi kerajaan waktu itu. So semua tak berlaku lah. So waktu itu saya dikalahkan oleh senior saya di USM dan kata parti ni perlu orang muda. Dia lihat saya lebih aktif. Dia kata saya perlu masuk bagi tolong. That is the time yang mana saya masuk DAP selepas pilihan raya dan jadi YB Lim Kee Siang, sekarang Tan Sri Lim Kee Siang, setiausaha politiknya bersama dengan Teng Chang Kim yang mantan speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. So that was, you see, saya mau buat charity. Jadi waktu itu saya tetapkan, okay, PRU ini dan PRU yang akan depan 5 tahun saya menyumbangkan nyawa saya, masa saya untuk perjuangan pendemokrasian. Itu yang impian saya. Saya tak sangka saya lepas itu saya stay on sampai sekarang 2025. So when you think back, maksudnya saya berada dalam politik 35 tahun. Tapi saya hanya berjaya menjadi ahli parlimen pada tahun 1999 lah. Saya bukan masuk dan straight away jadi calon atau MP lah. Pada hari ini pun kita nampak baru 30 orang wanita dalam Dewan Rakyat. Sangat kurang. Sebab kita berjuang bersama-sama masa saya baru masuk dan kita bermesyuarat walaupun dalam pelbagai parti, bila NGO kita punya caucus semua tu, we were together. Tak kira parti mana. Tapi pada masa itu 2008 bila saya masuk ada 14% women. Yeah. Tapi lepas tu sampai sekarang ni instead of dia bertambah, dia menurun pula. This is the thing that yang menyebabkan saya mahu membuat program ini. Saya tidak mahu orang mengatakan dia ni ingat diri saja. So, mana dia nak minat nak bawa orang-orang orang muda. So tujuan itulah saya cakap tadi, tujuannya adalah untuk menampilkan lebih ramai wanita, pemimpin wanita untuk menyertai politik. Memang sampai waktulah perlulah lebih wanita. Tapi YB yang bagusnya lah, YB ni dia punya dia punya kepribadian itu very colourful. Jadi betul, you see, kita tidak mahu masa saya masuk dalam politik, saya ni orang daripada yang konservatif punya parti. Tak adalah kita ni macam huha naughty macam you can see that dalam parlimen kan, kita ni teratur, bercakap dengan teratur. Kalau YB Teriza dia hantam saja bercakap. jadi di situlah bagi kita lah, mungkin you want to comment on how challenging it is to be hanya dalam 30 orang ni. Mungkin dapat beri idea baru kepada kita. I know we've been talking about it long ago. Actually, saya juga mesti sentuh. Bila saya jadi ahli parlimen, itu tahun 1999. So, waktu itu, YB Lim Kee Siang dikalahkan tau. Kapal Singh juga kalahkan. Ini two giants of DAP sudah tak ada dalam parlimen. So, yang tiba-tiba DAP ada 3 orang ahli parlimen wanita. Saya, YB Chong Eng dan YB Fong Po Kwan waktu tu. Fong Po Kwan adalah the youngest lah waktu itu. Kami dipuli kau-kau oleh ahli parlimen lelaki. Kalau tapi YB Menteri tak ada lah waktu itu lah. Itu kena patangan. Tak ada. Itu semua joke. Yang Mama, you tahu tak, masa tu saya chairman of the Women Caucus. Saya kena pergi kat luar bercakap dengan dia. You better minta maaf dalam dewan ni.
Dia tak mau, apalah minta maaf. Dia kadang-kadang dia main-main dengan saya, dia panggil saya auntie. Oh, okay. Okay lah, dia kata, tapi minta tolong lah, you minta maaf. I mean, you have been saying that. Jadi mungkin itulah yang membuat you lebih kuat nak shouting ke dalam dewan. Dia yang berani. Dia saja yang berani. Saya ini sexist joke Yang jadi tiba-tiba waktu tu tak ada internet lah. Kami keluar dalam surat khabar. Dan waktu ada satu kali macam mana tau. Saya duduk sana diam-diam saja, tak kacau semua orang. Tiba-tiba dia Bong Mokhtar dia berdiri. Speaker, ini seputih ya. Dia pakai t-shirt masuk dewan. Mana dia pakai t-shirt? Saya pun terpaksa berdiri. Mana t-shirt? Dia punya kaki ya boleh nampak lah. Mana kaki boleh nampak? Hayya. So lepas tu saya gaduh keluar dari Dewan Rakyat. Semua media dengan fotografer datang ambil gambar. Jadi popular saya tunjuk lah. Tengok ada apa salah. Popular. Tapi saya nampak you dengan Bong Mokhtar ni, dia macam benci tapi rindu. Dia tak ada you cari juga. Dia memang pun cari kacau, juga. cari pasal. I know during the ni kan, I selalu cakap Bong, bila tu I pergi keluar kat dia tau. Bong, tolonglah, mohon maaf lah dalam dewan. You ingat dia cakap pasal driver dia yang slow tu kan? Remember? Rupanya wanita, dia kata. Alah, dia kata sexist remarks lagi. Kena panggil lagi dia kat luar. Dan waktu itu penggal pertama saya jadi MP kerana waktu itu DAP hanya ada lebih kurang tak tahu 9 atau 12 orang saja. So kena bully kau lah. No, pasal is your character yang very jovial. Jadi bagi diorang, no, that brings the aura yang happy dalam dewan. Although even though macam tu, saya pun I still talk to whoever yang buat cerita yang gunakan message yang apa nama sexist to us lah. To us sexist remarks. So, panggil lah, saya panggil kat luar. Taklah saya cakap kat dewan, taklah. I mean, kita pun nak jaga air muka orang. Lagipun saya pun dalam parti coalition kerajaan kan. Terpaksa lah saya cari jalan. Tolonglah, dia kata. Tolong you janganlah cakap macam tu. Tolong minta. Berapa kali minta orang ni minta maaf dalam dewan. You know. Aunty punya pasal kalau Bong Mokhtar, aunty punya pasal terpaksalah. Terpaksalah saya minta maaf. Tapi dia tak minta maaf betul-betul. Maaf dia minta ada conditional maaf. I remember dia. But cuma kita dekat dewan parlimen kita tu, memanglah kita ni very serious punya kan. Kalau tidak macam tu memang kita dapat nampak, especially petang mengantuk. Selalunya berlaku pada waktu petang. Itulah kita. Tapi yalah, I mean, how do you feel bila dibuat macam tu kan? Were you really taking it seriously kah ataupun macam mana? Because the way you responded, bukan you serious, you marah-marah bunyi saja, marah suara besar. Tapi kalau saya dengar pun tak takut kalau orang lelaki. Sekarang saya ingat ada satu kali Bong Mokhtar waktu itulah. Bong Mokhtar 20 tahun yang lebih 20 lebih tahun yang lepas. Dia kata apa tahu? Dia kata kerajaan mesti beri insentif kepada wanita untuk kahwin tau. Macam seputih bla 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 bla. Ini semua sudah marilah. You juga yang saya berdiri sana, saya balas balik. Saya kata selalunya yang perkahwinan yang tidak bahagia itu kerana masalah lelaki. Pergi kahwin dua lah, jadi apa-apa. Saya kata kalau kerajaan bagi saya wang, bagi saya cash, bagi saya kereta, bagi saya rumah untuk kahwin dengan Bong Mokhtar, saya tetap tolak. Ini keluar dalam surat khabar. Macam kami kat Sarawak berbeza. Kita tak ada gaduh-gaduh, cuma adalah bersopan satu. Tinggal adalah yang mengganggu kita daripada pembangkang tu, ganggu juga. Itu pun you know, ini cara kami di Sarawak lah. Jadi sebab itu kita bukan kaki gaduh lah. You know, kita hanya buat kerja, tengok okay, apa yang diperlukan untuk kita highlight di Sarawak. Because Sarawak until today pun masih lagi dari segi pembangunan kami perlukan bersuara untuk Sarawak. Betul. Jadi sebab itu fokus kita memang untuk pembangunan kemajuan Sarawak. Tetapi bila orang gaduh kan kacau, kita adalah yang pembangkang tu kacau. Kita macam-macam, especially bila ada social media ni kacau. Sampai saya tak pernah saya pergi police station, kena pergi report ke police station because kita tak buat itu
dia menghasut, memfitnah kita. Tapi anyway, tujuan saya cakap ni ialah ini adalah era baru dalam politics. Dan yang saya nak tahu lah macam mana how would you like to nak encourage orang-orang muda ni untuk masuk dalam politik, supaya jangan takutlah, they don't have to be like you lah, they don't have to they have to be themselves. Jadi mungkin you want to share supaya yang pemimpin tu, yang leaders ni mempunyai they will be inspired lah by cara kita pada hari ini, especially yourself. Okay, you see, I always tell the young people, bila kamu nak masuk parti, jangan nak dengan impian mau jadi calon, mau jadi ahli parlimen, mau jadi adun, kerusi pun tak banyak. DAP punya kerusi hanya begitu, banyak, limited sahaja. Semua parti juga mau ada dia fair share. Saya rasa adalah lebih baik kita masuk parti politik adalah dengan tujuan untuk berkhidmat. Parti politik adalah satu platform. Bila you berkhidmat bersungguh-sungguh dengan sincerity, tentu peluang akan datang pada mereka. So ini adalah nasihat saya kepada mereka lah. Dan bagi saya, kalau kita mau tambah lagi kerusi untuk ahli parlimen wanita di parlimen ataupun di DUN, kita mesti pindah yang sistem pilihan raya kita tahu. Kalau tidak, susah. Saya macam lihat mana? Di Eropah. Di Eropah dan negara-negara lain, yang mana ada sizable yang 40% ahli parlimen wanita semua majority itu. Mereka semua lah ada pindaan dari segi undang-undang perlembagaan dia. Pilihan raya juga. So selagi kita tak buat pindaan itu, memang sangat susah. Kerana kita mesti melalui pertandingan di dalam parti. Lepas tu kita masuk pilihan raya umum, kita tak pasti menang atau tidak. Tadi YB kata tentang Rara kan, yang Safura yang pernah hadir sini. Saya sebenarnya sebelum pilihan raya, saya pergi jumpa YB Anthony Loke, dia Setiausaha Agung Parti. Saya kata, memang mau letak dia di Bentong ke? Bentong waktu itu Liao Tiong Lai tau. Ya, betul. Mantan Presiden MCA, mantan Menteri Pengangkutan, datang mencabar dia the last election. So memang bukan mudah bagi dia. Kenapa tak bagi dia mungkin ambil bertanding dalam kerusi DUN di Selangor ataupun kerusi lain. Tapi waktu itu Anthony Loke masih rasa dia perlu pergi Bentong lah, ada peluang lah. So saya memang ada pergi tolong dia. Dia hanya menang lebih kurang 800 undi saja. The last election. Mula-mula lah. Yeah, but it's not easy kerana Bentong saiz yang besar macam Singapura tau. Memang scattered, is a bit like your Sarawak state seats. Also mana sangat besar punya. So that means what I'm trying to say is sometimes kita mau wanita menang. Kalau kita selalu letak mereka dalam kawasan yang memang kurang selamat, kurang stabil, susah juga bagi wanita menang. So I think tapi saya tak pastilah. Kalau Kerajaan Madani boleh mula study macam mana kita pindah undang-undang atau apa supaya lebih calon wanita boleh menyertai. Jadi kita mungkin akan lihat lebih peratusan wanita yang lebih tinggi di parlimen dan di DUN. Saya setuju sebab mungkin yang kalau kita cakap pasal ni ada yang masih belum faham. Maksudnya what I can see lah, kalau kita bercakap pasal 30% kan, 30%, tapi kalau masih tempat itu kita tak ubah dari segi undang-undangnya, I shared with some of the women mengatakan okay, kita tengok kawasan yang majority dia women, biarlah women sama women berlawan, so you'll get a woman, you get a woman yang dapat seat tu. Tapi go for 30 seats lah sekurang-kurang. Because I know there's some countries, I think India pun ada, Indonesia, I think certain parts of it mungkin they do the same supaya tak ada chance lah orang lelaki nak menang situ. It will still be wanita kalau dia pindah undang-undang tu. So kita ni dalam PH maybe kalau itu dapat dibuat because it is political will of the leaders of the party kan. Ini yang kita nak lihat because kita nak dapatkan support daripada yang leaders. Tapi I dengar you tadi kan pasal kita hanya nak berkhidmat saja. That was the message or the narrative for the old days.
Nowadays, saya nampak lah, they will say, you cakap pasal berkhidmat, mana you berkhidmat dengan rakyat? Kita nak, what's in there for us? Ini orang muda sekarang ada yang mengatakan begitu. Jadi betul. kita kena tengok macam people like us. I don't, you lain, saya lain. Saya adalah keturunan saya di mana mak saya memang dalam politik. Dia bukanlah orang-orang pegang jawatan tinggi, bukan. Tapi dia di kampung, dia pegang jawatan untuk wanita. Jadi bagi kami ni buka mata is that party. So kalau masuk parti lain ni macam murtad tau. Okay. That's strong. Yeah. Kalau kami masuk parti lain ni macam it's very wrong. Yeah. Something wrong with you kalau you nak masuk parti lain. Betul. So that's why kami dalam PBB lah generally kami agak susah nak pergi ke parti lain walaupun marah-marah pun kadang sama sendiri pun marah-marah. Cuma lah mungkin you can suggest to PH lah. You among yang the senior. Semua ini is the government of the day, sama ada mau buat ataupun tidak. Mau melakukan reformasi yang begitu besar ataupun tidak. Tapi saya rasa sekarang ialah mood sekarang ialah semua mau lawan jadi kerajaan. Bukan itu saja YB ya. Dia bukan itu saja. Dia memang nak berpegang pada satu. I mean we can see lah what's going on now. Kita sama-sama dapat melihat ini bukannya nak berjuang betul-betul untuk rakyat. You know, you can see that ini untuk diri sendiri, you know, trying to popularize diri sendiri. Cuma itulah maybe zaman kita lain. Zaman baru ni lain. So bila dengar you kata ini berjuang kan, berkhidmat untuk masyarakat, taklah semestinya you dapat terus jadi calon kan. Betul. Cuma itulah kalau kita dapat tunjukkan. I have been asked few times by orang muda lah, tak semestinya perempuan tapi lelaki. YB kata, you apa sebenarnya yang you perjuangkan? Ada benda yang you perjuangkan, you tak cakap nyeri kuat suara besar tau. Because quite sensitive. Kalau I cakap ini mungkin DAP dengar dia gunakan itu sebagai issue against me. But what I mean, it is really for the rakyat. Tapi I have to talk to these few groups lah, macam orang muda depan I. I'm telling you this is because saya sayang Malaysia, sayang Sarawak, you know. So what is it you're doing this for? Dia kata. So I cakap lah, what am I doing ni? How do I support? How do I give ideas? And I'm telling you all supaya you also ada kesedaran, because we don't want you tidak tahu pasal undang-undang and suddenly they're confused. Jadi itu yang kita tidak mahu. But I believe you can, maybe you nak elaborate further. Saya di bandar tak macam Sarawak pembangunan ini kurang sikit. KL over congested kan, overdeveloped kan. Itu sebab saya memang tidak suka yang Urban Redevelopment Act URA yang akan dibentangkan di parlimen itu. Tapi kerana ia akan menambahkan lagi density di dalam bandar, lagi traffic jam berlaku kerana kita punya pengangkutan awam masih kurang memuaskan. So for me is selama ini mungkin bagi wakil rakyat di Sabah Sarawak, mereka memperjuangkan ada pembangunan yang lebih pesat di Sabah Sarawak. Saya ni kurangkan pembangunan. Jangan guna padang kanak-kanak untuk buat kondominium. Jangan sacrifice a football field untuk buat projek mesra mampu milik dan sebagainya. So I've been always fighting against all this overdevelopment. That is me. But anyway, since Muhammad Menteri dekat sini dalam sidang last week, bila dalam ucapan saya saya memang ada sebut bila dalam perbahasan RMK 13 kita mesti kerajaan haruslah menubuhkan child support agency bagi wanita yang bercerai yang anak-anak mereka selalunya maintenance dibayar oleh si suami yang meninggalkan mereka. So but I think this one after that I thought because I heard from a women's group punya person tentang isu ini, so saya pun bangkitkan. Lepas tu saya tak sangka juga, actually I really didn't know, beberapa artikel sudah pun muncul yang mana women's group ada lawyer, ada yang NGO yang kata bagus, because ini di reality
memang ramai kanak-kanak tahu tidak dijagai dan ibu tunggal memang sangat susah. So the overseas countries that mereka macam boleh tahan pasport lah kalau tak bayar lah, kalau boleh gunakan EPF untuk bayar tanggungan kanak-kanak itu. So maybe our country we can get the opposition all come together and push for this one. Actually, saya tak nak cerita pasal itu because that one is my ministry's work. Though sebenarnya kita sudah atasi, sudah bukan agency, it's a child support assistance system. Okay. We have created that. Tapi itu cerita untuk kementerian. Okay. Cuma yang ini saya nak tunjukkan bahawa you see, you have a purpose. Bila you menjadi ahli ahli parlimen, wakil rakyat, you ada purpose. You pandai berfikir. You are right to say that you want less development kat Kuala Lumpur because you have noticed. Macam kami Sarawak Sabah tak ada kerja lain, minta dulu kita cakap pasal Pen Borneo. Alhamdulillah we got the Pen Borneo, walaupun belum complete, especially Sarawak sikit saja lagi. Sabah masih maybe a few, ada lagi lah, panjang sikit lah. Tapi ini di antaranya yang perlu kita perjuangkan. Perlu kita percakapkan, dan pemimpin kita pun telah membantu. Dan saya ingat saya ada berbuka puasa dengan students daripada overseas balik ke Malaysia ni. Dulu bila saya pergi sana, saya berjumpa dengan diorang. So they said, okay, bila kita pergi berbuka puasa, dia tanya, YB, dekat Pen Borneo tu kan ada shopping complex ke? You see, diorang tak tahu. So dia tidak tahu what is Pen Borneo. Saya cakap, mana ada shopping complex, itu hanya jalan kita punya highway, kita tak ada highway. Tak ada highway? Berapa lama dah? So this is the thing, I kata, we have to take, we must have interest in what kita punya macam kita punya kami lebih kepada Sarawak lah. That's why you notice kita tak nak cakap pasal international issue sangat. Why bother about international issue? Tak apalah kalau yang lain nak champion dia. Tapi yang penting kita punya kawasan masih lagi ketinggalan. Air dia, elektriknya, and then jalan rayanya. So it has improved a lot sekarang ni. Tapi from time to time kami kena masih lagi bersuara lah. So this is the difference. You were talking about nak kurangkan pembangunan Bembatna. You are observant. You tahu. Tak seharusnya kita menumpukan pembangunan di situ saja. You can go to other places untuk membangun. Saya wakil rakyat. Dan saya rasa memang ada satu macam contradiction. Di kabinet ada satu jawatan kuasa khas untuk menangani masalah traffic jam kan. Tapi di sebelahnya kerajaan luluskan semua pembangunan yang sekarang 50 tingkat dan ke atas tau. Dan tempat itu tak ada LRT, MRT. Macam mana orang pergi kerja, pergi sekolah? Itulah. Saya gembira lah hari itu Datuk Seri Ahmad Ibrahim marahkan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Oh, you approve ini projek, mesti juga luluskan ekosistem tu perlu ada sekolah yang bertingkat. Sekarang baru tahu. Tak, itu you see, kita bercakap mengenai perkara ini bermakna kita menyedari keperluan rakyat sekeliling kita. So ini yang kita maksudkan, terutama sekali pemimpin-pemimpin baru yang muda ni, jangan semangat debate saja. Tapi yang you debate ni kita nak tahu sama ada dia membantu masyarakat dekat kita. Bukan we are trying to be very close. Bermakna kita macam kita tak boleh cakap pasal tempat lain. Bukan. You must give priority untuk tempat kita saja dahulu. Itu menunjukkan kita menyedari dan kita mengetahui what should come first for us. Kalau kita apalah sibuk cakap pasal negara-negara lain, tapi kat parlimen ni ada jugalah yang suka bercakap pasal international pun, never mind. Itu hak dia. Tapi macam kami dari Sarawak Sabah bukan kita tak tahu. Kita tahu. Tapi apa yang perlu kita lakukan, orang Sarawak nak dengar. Kalau saya debate dalam parlimen, dia nak tahu what are the issues yang saya bawa. Tapi sekarang ni saya tak bawa isu macam tu. As menteri tak boleh lah. I have to answer untuk kementerian. Yang Menteri boleh guna saya.
Boleh. Jadi itulah yang baiknya. Jadi cuma mungkin we can go to another one. I know when you were minister, pernah juga menjadi menteri kan dulu kan. Kita suka dengar, saya suka tengok you punya you punya iklan tu. Sayangi sawitku. Sayangi sawitku dan kata cantik lagi. Now apa lagi yang mungkin you nak share dengan kita seramai-ramainya, orang ramai mengenai experience seperti itu? I know lah masa itu ada 22 months saja kan jadi kerajaan. Tapi itulah saya cakap sekarang ini kita ni semuanya setelah jadi kerajaan, semua dah jadi pembangkang. Semua ada pengalaman. Semua ada pengalaman. Jadi sebab itu kena pandai check and balance check juga and balance. Jadi lebih efektif. Saya teringat itu yang paling mengingati saya. I tahu. Saya tak sedar sebenarnya sehingga kerajaan ditumbangkan atau backdoor. Saya baru sedar apa yang berlaku waktu saya jadi menteri itu bila saya mempromosi minyak sawit merah. Okay, saya orang bandar kan. Bila saya jadi menteri, saya macam terpaksa belajar tentang komoditi kita, sawit lah, getah lah, Sarawak pepper, semua ni saya perlu belajar. Dan bila saya menyedari itu minyak sawit sebenarnya begitu banyak khasiatnya. Ya, betul. Wow. Khususnya minyak sawit merah kerana bijian sawit itu adalah merah. Minyak ni sepatutnya merah. Tapi kenapakah minyak yang kita makan ni semua kuning kan? Semua sudah jernih kan? Kerana ia telah pun filter, telah ditapis. Maksudnya kita keluarkan semua vitamin dari minyak sawit. Yang merah itu, merah adalah beta karotin yang baik untuk penglihatan, otak, jantung dan sebagainya lah. So I was thinking, how come we never know? How come we do not know? So saya pun rasa bila kita nak champion minyak sawit kita dijual ke seluruh dunia, khususnya masyarakat Eropah yang begitu anti sawit kita mesti start from home. Kerana orang kita pun tak tahu minyak sawit begitu baik. Mereka pergi beli olive oil. So saya pun minta MPOC, Malaysian Palm Oil Council, saya katakan bagi simpan sikit duit untuk promosi di dalam negara. Dan waktu itu kita sebenarnya sepatutnya ada visit Malaysia year. Kalau tak silap saya 2020 kan. So saya jadi kerajaan 2018. So saya rasa saya mau tumpang visit Malaysia year kerana ada bajet banyak. Jadi saya lobby minyak sawit merah, Sarawak pepper, semua ni diadakan di banyak tempat untuk jadikan promosi. So cut that one short. Ini cerita tentang minum minyak sawit datang dari mana tahu. Bila Tun Dr. Mahathir, bila dia kali pertama pergi ke negara China, jumpa dengan Xi Jinping, chairman China. So saya pun ikut samalah pergi buat kerja saya tentang mempromosi sawit. So dia cakap, Tun Mahathir cakap dengan Xi Jinping. Dia kata in China you ada 1.4 bilion rakyat. Kalau setiap orang minum 1 sudu minyak sawit dari Malaysia, kita punya minyak sawit tak cukup lah. Tak cukup lagi untuk dijual ke mana-mana negara. So, ini adalah apa yang dicakap. Tak ada media pick up tau. Lepas itu, beberapa bulan kemudian, saya pun lancarkan kempen Sayangi Sawitku untuk membawa kesedaran rakyat Malaysia tentang sawit. So, bila dilancarkan waktu pelancaran, Tun Mahathir cakap benda yang sama. Kita mesti sayangi komoditi kita macam minyak sawit, 1 hari 1 sudut. Dia yang cakap benda. Wah, 1 minggu kemudian, semua ni sapu dalam akaun saya. Teresa kau minta rakyat minum minyak sawit tau. 1 hari 1 sudut. Mana saya cakap macam ni? So, saya guna ini untuk mempromosi minyak sawit kita, merah itu. You know what happened? FMM, Federation of Manufacturer Malaysia. So, mereka kata, we want to support Teresa Kok on the Sayangi Sawitku campaign. Jadi, dalam anniversary dinner mereka yang besar-besaran, jadi ni mereka minta saya taja setiap orang 1 minyak sawit merah. So I did it lah, semua ada dan mereka sediakan 1 cawan kecil. So bila waktu waktu itu semua tuang minyak sawit merah dalam cawan mereka dan kita minum sama-sama minyak sawit merah. This is how the local industry they want to support.
ini sayangi sawitku lah. So sekarang saya dikaitkan dengan minta orang minum minyak sawit lah until today, right? Back to kepimpinan wanita. You see, that's why I say you're very colourful, very unique, you know. Saya selalu diusik. Baru bila saya terpaksa nak lawan balik. Tapi itu tunjuk you very positif dalam bila diusik pun you tak ada masalah. You counter back dengan cara yang very interesting. You joke about it. Now ini yang kita nak lihat, nak galakkan para pemimpin wanita muda supaya mereka dapat mereka mempunyai minat untuk masuk politik. Kita tidak mahu orang muda ni ingat orang politik ni ingat duit untuk dia saja. Betul. So betul. Maybe you have a good message for them. Bagi saya masih ialah berkhidmat lah. Okey lah, YB Menteri dan saya, kita ni sudah dalam umur macam grandmother lah saya. Saya tak ada anak, grandmother. Saya belum ada cucu lagi. But I think what we want now, whether sama ada kita akan bertanding atau tidak, ada berterusan sebagai wakil rakyat tidak, saya tak tahulah. But I think our life is setiap hari kita mesti we have to lead a meaningful life. Jadi kita tak tahu bila kita pergi jumpa Tuhan. So sepanjang hayat kita, we try our best, Betul. That is what important is. We try our very best. Sebagai wakil rakyat, I do my best. Dan kalau tak jadi wakil rakyat pun, sebagai pembantu kepada YB Menteri ke atau saya ke, we also try our best to serve. Parti politik bagi saya ialah satu platform. Today you and I, we are sitting here. You know what's wrong? Bila saya jadi Menteri Perdagangan, the first thing I do is also to pergi melawat, menziarahi setiap menteri besar untuk mempromosi MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil. Dan saya pergi Sarawak beberapa kali dan malah ada sesi bersama, public forum bersama dengan Datuk Seri Douglas Unggar untuk mempromosi MSPO dan juga Sarawak Pepper. So saya rasa kita kadang-kadang demi kepentingan negara, kita mesti ketepikan perbezaan pandangan parti politik for the sake of the nation. Itulah sebab sekarang kerajaan madani ditubuhkan. Betul. Jadi ya Muhammad, saya rasa kita ni dekat juga ke penghujungnya. Tapi maybe what's next for you? Selepas ini apa lagi? What is your perancangan? Actually, I'm in a Public Accounts Committee. Saya Vice Chairman. Next week, Parlimen kita akan bahas satu laporan daripada PAC berkenaan dengan pemberi milikan tanah yang saya rasa memang sangat tidak adil di Kuala Lumpur, yang mana merugikan kerajaan. So we are going to bring up the proposal. Kami nak cadangkan ada wujudkan sistem ahli majlis lantikan. Sama seperti semua PPT di negara kita. Ini semua dalam cadangan show PAC. Dan juga dari segi pemberi milikan tanah. Sekarang ni ahli parlimen tak ada kuasa. So semua adalah kerajaan yang buat. Kami nak mau Menteri Wilayah Persekutuan untuk jadi pengerusi dalam jawatan kuasa Land Exco itu, dan ahli parlimen wujudkan satu council. Kita ada perbincangan berkenaan dengan tanah-tanah kerajaan yang akan diberi milik kepada swasta. So I hope this one I can achieve lah. Kerana saya sebagai ahli parlimen di Kuala Lumpur sudah 25 tahun. Selalu ini isu kepadatan, overdevelopment, yang tanah yang tidak sesuai didirikan kondo yang berpadatan tinggi. So with this, I hope we can control, make KL a better place. As you see, inilah saya minta kepada penonton supaya dapat memahami. Terutama sekali our young leaders. Actually, YB saya melalui kementerian kami ada program yang dinamakan Perantis. Perantis ni kita offer siapa-siapa yang nak menjadi pemimpin, they can do pitching, boleh pitching kepada kita boleh beri peruntukan tidak melebihi 50,000. Bergantung pada apa yang diorang nak. Tapi kelulusan itu bergantung pada assessor, ada panel to analyse, to assess dia punya
proposal itu. Ya. Jadi dari seluruh negara. Tahun lepas kita sudah ada dalam 25 orang. Oh, okay. So this year saya dengar saya dengar saja because ini kementerian punya. Saya tidak masuk campur. Takut ada orang fikir saya yang memilih. Ada yang minta supaya tolong dia. Saya tak mahu because kita sudah ada panelis dalam 25 lebih daripada 25 orang, and they're all corporate leaders, ada yang daripada government juga, tapi at a very high level. Is it for business? Kalau mereka Tidak business saja, social, economic and politics. Dua saja yang politik, yang lain tu semua ekonomi, social. Jadi saya nak tambah kali supaya ramai lagi yang menjadi yang lebih memohon untuk politik. Tapi actually yang menarik mengenai program perantis ini ialah you can see the new young leaders ini, dia mempunyai idea baru. Okay. I notice some of them, dia tidak hanya mempromosi dia sendiri sebagai pemimpin. Dia bawa yang lain tu, how you multiply that 50,000, dia bawa yang lain tu untuk join dia, tapi masing-masing tu menjadi pemimpin sendiri. So ini yang saya nak lihat di kalangan pemimpin yang baru. Kita tidak mahu macam, yalah, I think apa-apa pun memang kita dapat lihat orang lain tak boleh masuk, dia seorang jadi pemimpin wanita, dia hanya dia saja yang boleh dalam parti itu berjuang. Tak boleh macam tu. Jadi sebab itu saya menganjurkan program seperti ini supaya ramai orang muda tidak takut untuk menyertai politik. Kita telah dengar yang berhormat tadi, di situ kita dapat melihat apa yang saya nyatakan, very colourful, dan ini yang kita mahu di kalangan terutama sekali orang muda, wanita, pemimpin wanita, supaya mereka melihat macam kita ni dua orang. How can you have you ever thought that you dengan I dapat duduk macam ni? Tak terfikir. Tapi ini yang menunjukkan ada reform dalam political sistem kita, di mana kita tidak memikir parti kita saja. You must remember that kita ni adalah berjuang untuk rakyat. Betul. So berjuang untuk rakyat, bukan kita seorang saja. One day kita menemui Tuhan. Yeah. So you cannot be trying, you cannot be the one yang nak control, macam you saja yang punya itu, punya tempat itu, punya kawasan itu, punya kerja itu. You have to bring in more people. Jadi inilah yang tujuan kita yang berhormat. Saya berterima kasihlah kepada yang berhormat kerana telah memberi ruang, memberi galakan, menjadi sumber inspirasi kepada rakan-rakan lain, terutama sekali yang muda, yang pelajar kita. We want to see more of them to menyertai politik, supaya mereka jangan cakap saja, komen-komen orang politik dia nak jaga diri dia sendiri. I mean, sekarang ni kita boleh cakap you have been in government, you have been jadi orang dari pembangkang, jadi Esko kerajaan negeri. Kalau dulu kami dalam kerajaan selalu kena hantam ni DAP selalu hantam. DAP selalu hantam. Sekarang ni baru tahu, kau orang katakan. Yalah. Bukan baru tahu nak mengatakan, tapi then you realise jadi kerajaan ni bukan mudah. Betul. Walaupun adalah yang kita nak, kalau boleh, itulah masa saya menggolong 2 days ago dalam 13 Malaysia plan tu, ada yang kata minta duit banyak. Kita orang lama kan, saya cakap kita pun minta duit banyak, tapi kalau itu saja dapat dibagi kepada kita, we have to use within that much saja. Sebab you dalam kerajaan you dah faham, takkan you dapat bagi semua orang. Macam Tun Mahathir kata, kalau semua dia nak bagi semua kelapa sawit ni, the minyak merah tu dengan orang China, tak cukup. But you have to be realistic kan. So ini yang kita nak galakkan, supaya mereka dapat berfikir secara realistik. So I thank you so much kerana information yang you share tu amat menggalakkan, amat memberi kesedaran kepada terutama sekali golongan wanita lah, untuk sama-sama dengan kita. We don't want to be there alone, so we want to bring more of them. Maybe you have some words, nak your parting words kepada penonton. Bagi saya, life is a mission lah. Life is a mission. Ini kita berada dalam posisi kedudukan yang manapun, sama menteri, bukan menteri, saya sekarang backbencher sahaja, ataupun orang awam. Dalam bidang yang kita sekarang lakukan itu, we try to do our best. Bila we try to do our best, kita akan lihat
memang peluang akan datang yang mana promosi akan naik. Pintu promosi akan buka. Lagi kadang-kadang kalau rezeki kita, dia tak lari ke mana-mana. Betul. Orang kata rezeki itu dia tak salah alamat. Ya. Rezeki tu kalau kita punya, dia tak salah alamat. Mungkin mula-mula kita kena struggle lah. Cuba belajar, because kalau kita tak belajar, kita tak tahu kan. So I like your attitude, you have the right attitude, dan ini yang contoh yang kita nak di kalangan masyarakat yang ingin nak menjadi pemimpin. Jangan cakap saja, komen saja, tapi tidak tahu apa yang kita rasai. Ini orang yang dua-dua ni pernah menjadi pembangkang, pernah menjadi kerajaan. Sama-sama. Jadi sebab itu kita dapat pasir bergurau sama sendiri, gaduh-gaduh selalu dengan Chong Eng dulu dalam dewan, adalah gaduh-gaduh sikit, tapi we're still friends even until today. Jadi inilah kepada penonton, terutama sekali mereka yang menjadi wanita yang mempunyai hasrat untuk jadi pemimpin, kita galakkan supaya belajar lebih untuk mengetahui keperluan orang-orang kita sekeliling kita, supaya kita dapat membawa mereka memahami bagaimana untuk menjadi pemimpin dan juga menjadi orang yang memerlukan khidmat kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada rakan saya yang berhormat Teresa. Saya tak nak sebut yang ujung tu, takut isu tu keluar lagi. Ada cerita tu dulu kan. Tapi tak payah lah. Itu dah lepas. So terima kasih banyak-banyak. So terima kasih kerana adakan saya. Jumpa lagi ya. Terima kasih.